Hubungan dengan Iran itu kita masih ada hubungan yang baik. Dua kali saya hubungi Presiden Republik Islam Iran. Sekali pertemuan dengan dia tatkala kita berjumpa di Beijing, dan kita bagi pengakuan untuk terus adakan hubungan walaupun terbatas kadang-kadang sukar kerana peraturan keputusan Pertubuhan Besar Bersatu dan juga sanctions, tetapi kita malah bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan termasuk kemudahan-kemudahan pendidikan dan juga perniagaan dan perdagangan. Jadi tentang memberikan mesej kedua kepada Duta Iran, memang ada wakil yang sudah sampaikan, tetapi saya ingat kenyataan Parlimen ini yang mewakili semua pihak itu tentunya lebih kukuh, lebih kuat daripada apa yang kita jangkakan. Dan tentunya ini juga akan mendapat liputan menyeluruh di negara Iran kerana ini satu-satu negara yang memulakan pendirian yang tegas dan berani. Mengenai soalan Kupangkerian tentang ajaran Mossad, memang disahkan, ada yang sudah ditangkap dan ada sudah didakwa, dan ada juga dikaitkan dengan beberapa orang lain termasuk pasangan lelaki dan wanita Islam yang menjadi tali barut pada ejen Mossad ini, dan maknanya cukup bukti bahawa kita harus pantau dari dekat, terutama bila suara rakyat dan kita jauh lebih lantang menentang keganasan rejim Israel. Mulanya kita bicara banyak terkait Gaza dan Palestin dan sekarang ke Iran. Tapi jika saya panjangkan isu ini kerana isu ini berlarutan, kerana ada bukti yang terkini yang menunjukkan bahawa ada usaha dari luar yang bekerjasama dengan kelompok di dalam untuk menggunakan dana dan pengaruh untuk menjejaskan kepentingan kerajaan dan juga negara Malaysia. Terima kasih. Prabowo telah mengeluarkan statement untuk menawarkan diri menjadi orang tengah dalam peperangan yang sedang berlaku ini. Adakah kerajaan Malaysia akan membuat tawaran dan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan itu, at least to de-escalate apa yang sedang berlaku di Iran sekarang ini? Keduanya, Tan Sri Dato' Speaker, apapun kehendak kita untuk melihat peperangan ini akan diberhentikan secepatnya. Tetapi jika keadaan itu tidak tercapai, dia akan memberi impak kepada seluruh dunia termasuk Malaysia. Apa langkah-langkah awalan sekarang ini yang sedang diambil oleh Malaysia melihat tentang implikasi ekonomi, implikasi rantaian makanan dan sebagainya yang boleh dipikir sekarang ini supaya kesannya terhadap negara ini dapat diminimalkan? Apa perancangan kerajaan jika perang ini berlaku berterusan dalam tempoh yang agak lama? Terima kasih. Sempurna kalau sekali kan, sempurna. Terima kasih Tuan Sri Speaker dengan izin yang amat berhormat. Dan terima kasih banyak atas pandangan dan ketegasan pendirian kita terhadap perkara ini. Apa yang penting bagi pandangan saya ialah mengatasi masalah ini kerana kita sedar dan tahu banyak suara-suara negara-negara yang ada, tapi negara-negara ini berkira seakan-akan negara kecil yang ada. Tapi saya tidak nampak peranan yang dimainkan oleh negara-negara besar, khususnya untuk mengatasi masalah ini. Dengan tujuan bukan kita nak escalate supaya there will be a third war. Tapi saya dapati bahawa contohnya Russia, contohnya China, sebagai sebuah negara yang Security Council dan United Nations, kalau atas rundingan mungkin yang amat berhormat boleh bawa untuk mengatasi masalah ini. Suara mereka ini, kerana ini, Tan Sri Speaker, sebenarnya is about hegemony. Siapa yang superpower di peringkat dunia ni, sama ada hadis yang menyatakan ada tanda-tanda kiamat bila mana manusia bergaduh, berperang oleh kerana kekayaan di bawah bumi itu. Bukan hanya emasnya, bukan hanya minyaknya akan berlaku. Sungainya kering akan berlaku. Tapi bukan kita nak sebut tentang dekat kiamat, tidak. Tapi bagaimana mengatasi masalah ini kalau tidak ada pembabitan negara-negara yang besar, rundingan di antara China, Russia dan negara-negara lain. Mungkin kalau kita dapat
gabungkan supaya suara yang kecil bagi kita mungkin dilihat oleh Amerika Syarikat tak begitu berkesan. Kena saya bimbang contohnya, kena mereka juga terbabit. Saya sebutkan tadi antara China dengan Taiwan, itu akan berlaku kalau kita tak urus dengan baik. Tapi bagaimana negara-negara ini perlu memainkan peranan, tak akan berlarutan pembinasaan manusia yang tidak berdosa ini. Kalau China hanya ataupun Rusia hanya boleh bercakap, tapi kalau ada gabungan di antara perkara-perkara ini, negara-negara yang ada kuasa besar ini, saya yakin kita boleh sedikit sebanyak meredakan ataupun menghentikan gejala ini berluasa di masa-masa akan datang. Terima kasih banyak. Kita ambil satu lagi tempat. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Terima kasih Mak Perdana Menteri. Dalam hal ini kita melihat kepada isu keselamatan rakyat kita berada di negara-negara yang mengalami krisis ini. Adakah kerajaan akan mengadakan evakuasi segera kepada mereka untuk dibawa balik ke Malaysia? Kerana kita kira dalam setengah negara itu 100 kali diserang sehari pun, walaupun sekarang ini tumpu kepada pengkalan tentera, tapi kita bimbang soal keselamatan rakyat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Malaysia akan menjadi peneraju untuk memulakan tindakan secara koalisi susun di peringkat ASEAN dan juga OIC dalam isu membabitkan Iran ini di peringkat antarabangsa? Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih. Beberapa ahli Muhammad sebelum ini pun menanyakan tentang peranan kita untuk bantu dalam bentuk rundingan. Itu tentunya saya akan runding dengan Menteri Luar dan kekuatan Kementerian Luar. Tapi kita tahu keterbatasan kita kuat. Terutama bila melibatkan Israel dengan Amerika Syarikat. Yang dibangkitkan juga tadi beluran tentang inisiatif atau ikhtiar rakan kita Presiden Indonesia. Itu tentu kita serahkan. Tetapi Malaysia, sikap kita agak lebih tegas. Kita tidak iktiraf Israel. Dan Israel tidak menunjukkan sedikit pun tanda kesopanan, hormat kemanusiaan dan tata susila. Oleh itu, pendirian kita, dan saya hargai dari dulu pemimpin kita sejak zaman pimpinan almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, tidak mengiktiraf Israel. Dan mungkin ada yang mengatakan kalau ada perubahan, tapi bukan ada perubahan ke arah lebih buruk, itu ada. Oleh demikian, sukar kita mainkan peranan selain daripada menjaga keharmonian hubungan baik kita dengan negara Arab, Iran dan negara Islam selain ASEAN. Jadi bangkitkan juga tentang, jadi kerundingan itu terbatas. Yang Luis Purna menyatakan tentunya kita akan hubungi terus Rusia, China, kerana hubungan diplomatik kita baik dengan dua-dua negara itu. Dan Menteri Luar tentu akan boleh terus menghubungi rakan-rakan sejawat mereka, meminta supaya mereka terus memberikan dukungan, menghentikan serangan ganas dan zalim ke atas Iran. Setakat ini kenyataan-kenyataan telah dikeluarkan oleh kedua-dua negara, Rusia dan negara China. Kita akan membantu walaupun saya dengan tawaduk menyatakan ada keterbatasan kita. Pertama, kerana kita tidak mahu ada hubungan apapun dengan Israel. Keduanya, kita tahu keupayaan kita mungkin tidak terjangkau ke peringkat itu. Tetapi apa jaga cara lain, sama ada melalui besok ASEAN ataupun negara-negara Islam, OIC dan juga hubungan baik kita dengan Arab, apa sahaja yang perlu kita lakukan, kita sentiasa akan berikan kerjasama. Tumpat menanyakan tentang keselamatan rakyat, seperti yang saya sebut tadi, memang dipantau ahli-ahli kedutaan kita bertugas sepenuh masa dan mencari jalan bagi menyelamatkan mereka. Pertama, yang mau pulang itu akan urusan penerbangan walaupun masih belum dapat laluan lagi kerana kawasan itu tidak dianggap kawasan selamat. Ini zon perang. Yang boleh beberapa penerbangan dari Arab Saudi itu pun melalui Turki dan melalui Asia dan kembali ke sini dengan kos yang jauh lebih tinggi. Tetapi keputusan kita ialah mencari jalan membantu
membawa pulang rakyat Malaysia yang berhasrat untuk pulang walaupun penerbangan di Teluk itu masih terhalang. Saya tidak boleh beri jawapan lebih daripada itu sehingga keadaan lebih reda. Tapi mereka dipantau, sebahagiannya itu semua menyebu duduk di kedutaan, agak terbatas, ada beberapa kedutaan itu agak sesak kerana mereka menerima anak-anak Malaysia yang merasakan perlu perlindungan di kedutaan. Sekali lagi Tumpat terima kasih, tapi kalau untuk ASEAN dan sebenarnya saya lihat ada beberapa negara yang mengeluarkan kenyataan yang agak positif, maknanya minta dihentikan serangan, tetapi Malaysia berpendirian agak lebih tegas dalam bidang ini. Baik, Yang Berhormat sekalian, sekarang selesailah sesi keterangan daripada Yang Berhormat pada Menteri. Sikit ya. Saya tak dapat berucap tadi, saya nak tanya sikit ya. Ya, saya jangkakan yang arah akan mencelah tadi. Nak mencelah, saya dah bangun. Dah habis dah, Yang Berhormat. Ya, saya kena sebut ya benda ni sebab benda ni penting. Sebab saya dapat phone call daripada seorang rakyat Malaysia tadi berhubung dengan kedudukan Okey, kerana ada telefon daripada rakyat Malaysia pada arah. Harus sebutlah apa yang nak sebut sekarang. Yang pertama sekali, Yang Berhormat, saya kena cakap ini. Market kita panik tadi, pagi tadi. Panik. Tiba-tiba market sekarang ni turun balik dan berada dalam zon yang agak selamat. Jadi tahniah PMX. Tapi soalan saya ialah, apakah persediaan kerajaan untuk intervensi kalau sekiranya market kita berlaku keadaan yang lebih teruk? Sebab apa? Pagi tadi saya ingat semua rakyat Malaysia dah panik, bukan yang berniaga lah panik kalau tengok market kita jatuh dengan teruknya, tapi sekarang dah melambung naik. Jadi saya ucap tahniah tu. Yang keduanya, Yang Berhormat, ini ucapan yang hebat, tegas dan disokong dengan hebat dan dahsyat oleh puak-puak kita semua sini ya. Jadi Yang Berhormat ada sebut tentang bulan Ramadan, dihalang makanan dan jadi itu saya tak mahu tanya lah, Yang Berhormat memfaham. Tapi ingat-ingatlah perkara itu supaya kehebatan bersama ini hendaklah dilihat keadilan bersama. Jangan. Jadi saya nak ucap tahniah di atas keberanian Yang Berhormat untuk mengeluarkan kenyataan. Yang kedua, Yang Berhormat, Amerika ni dengan Israel perangannya mudah. Dia berunding bukan untuk berunding. Dia berunding untuk menunggu kapal dia datang. Bila kapalnya semua datang, baru dia buat serangan. Berunding itu ialah satu perkara biasa. Dan saya mencadangkan supaya Yang Berhormat mencadangkan supaya Trump dirujuk kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dia mesti dihukum. Netanyahu dihukum, dia overrule. Tapi dia sendiri tak pernah dibicarakan. Saya ingat Yang Berhormat boleh cadangkan benda itu. Yang keduanya, ni Saudi ni. Yang ketiganya, Saudi telah bagi tahu bahawa dia akan mempertahankan membela negaranya, dia akan buat serangan balas. Apakah boleh kita hantar menteri yang ada di sini, bukan ikut jalan lain lah sebab tengah perang sana, supaya memujuk negara Teluk yang diserang oleh Iran, bukan serangan kepada negara tersebut. Dia serang pengkalan mereka. Jadi kalau Saudi mengisytiharkan untuk menyerang balas, akan jadi pandangan yang berbeza kita di sini. Sudah pasti Kota Raja akan menentang dengan hebatnya ya. Jadi akhir sekali Yang Berhormat, akhir sekali. Yang keempat ni akhir sekali. Saya bukan nak cakap pasal kami tak dapat peruntukan, tak mahu itu ya. Saya juga tidak mahu cakap pasal EPF, dividen EPF patut dibagi. Saya tak mahu cakap. Esok saya akan cakap sebab ada soalan kepada PMX. Tetapi saya melihat bahawa kebersamaan ini hendak dilihat sebagai satu petanda kepada yang lebih besar di masa akan datang. Kami tak pernah komplain dengan orang kita, tak pernah membuat apa-apa yang merunsingkan negara. Kami cuma check and balance. Kami pegang pada kata-kata Perdana Menteri India, Modi. Kerajaan yang kuat mesti mempunyai pembangkang yang kuat. Kami kuat. Bila kami kuat, Yang Berhormat semua akan jadi hebat. Kalau kami semua diam, tak duduk di luar, Yang Berhormat hanya bercakap seorang-seorang. Kalau Johor kuat, tak ada orang lawan, dia tak kuat. Tapi sebab ada orang lawan, dia jadi kuat. Jadi tuan-tuan jadi hebat sebab kami tegur. Jadi kalau kami tegur itu bukan di atas niat untuk mengacau, tapi lebih kepada check and balance. Jadi lihat balik keadilan itu ditegakkan kepada kami, termasuk dividen EPF. Itu tak payah jawab besok. Terima kasih. Yang Betul, terima kasih atas kenyataan
untuk menyokong pendirian Malaysia, mengecam kezaliman Israel yang bersekongkol dengan Amerika Syarikat. Terima kasih. Baik, terima kasih.